Selasa, Kuala Lumpur, merancang, membina, membangun kota, meningkat produktiviti budaya kerja, setia berbakti keselesaan warga kota, kualiti perkhidmatan sentiasa dijaga. Biru putih mewarna, harmoni bersatu, semangat membara, garis bersilang, bunga melambang, keberanian bersambut tunggak warisan. Majlis mengucapkan selamat datang serta jutaan terima kasih di atas kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Town Planner Dr. Maimunah binti Muhammad Sharif, Datuk Bandar Kuala Lumpur, ke majlis perasmian Rumah Rehat di BKL di Kuantan Pahang Darul Makmur pada hari ini 26 April 2025 bersamaan dengan 27 Syawal 1446 Hijrah. Untuk makluman yang berbahagia Datuk Seri serta hadirin sekalian, rumah rehat ini dimiliki sepenuhnya oleh DBKL dan telah diserahkan kepada Jabatan Pengurusan Sumber Manusia JPSM sebagai caretaker yang bertanggungjawab dalam memastikan pengoperasian rumah rehat ini dapat memberi keselesaan buat semua warga kerja DBKL. Bagi tiap-tiap amanah dan beretika dan Rabbil Alamin. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai pentadbir bandaraya yang progresif bertanggungjawab bukan hanya tertumpu kepada pembangunan fizikal dan kesejahteraan warga kota semata-mata, tetapi turut merangkumi aspek kebajikan dalaman, iaitu kepada warga kerja di PKL yang sentiasa komited dan berdedikasi. Saya berpendapat kita kena jaga keluarga kita dahulu. Sehat, mental health dia okey sebelum kita boleh menjaga orang luar daripada keluarga, sebelum kita boleh menjaga komuniti, sebelum kita boleh menjaga bandaraya, sebelum kita boleh menjaga negara kita. So oleh itu ini adalah satu usaha untuk warga BBKL. Pihak pengurusan tertinggi di BKL sentiasa menjadi ruang penambahbaikan dalam menyediakan kemudahan terbaik kepada para pegawai dan juga kaki tangan. Dan dengan ini, inisiatif pembukaan rumah rehat ini bertujuan untuk menyediakan penginapan moden, selesa dan mesra pengguna bagi kegunaan semua warga kota, semua warga di BKL, tidak kira apa peringkat mereka sendiri pun. Saya selaku Datuk Bandar Kuala Lumpur komited sepenuhnya untuk memastikan kebajikan kerja sentiasa dipelihara, kerana mereka lah yang menjadi nadi dan penggerak utama kejayaan organisasi ini. Kalau tidak ada warga di BKL, apakah di BKL sebenarnya? Di BKL hanya kokoh kerana warganya, kerana pekerja-pekerjanya, kerana leaders yang ada di dalam DBKL, termasuk jugalah ahli lembaga penasihat. Pengorbanan masa, tenaga dan usaha gigih mereka dalam memastikan pengoperasian seharian DBKL berjalan lancar amatlah saya hargai. Saya juga menitik beratkan perubahan budaya kerja yang sihat dan positif. Saya percaya bahawa kesejahteraan minda dan emosi akan melahirkan semangat kerja yang tinggi dan produktiviti yang lebih baik. Justru itu marilah kita sama-sama membina persekitaran kerja yang sejahtera, inklusif dan menyokong keseimbangan hidup selaras dengan flagship DBKL yang ke-14, iaitu transformasi budaya kerja. Berilah saya bagi sedikit latar belakang rumah rehat DBKL Kuantan ini. Rumah rehat ini dahulunya dikenali sebagai Hotel Mandura dan telah diserahkan, dinyatakan oleh saudari pengacara tadi, kepada Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Mana pengarah dia tak? Cuba berdiri, Ustaz. Ini ya.
harta. Siapa yang beli dah juga bangun? Membangun adalah peruntukan kenaian dan pengurusan harta. Kita serahkan pada Cik Saiful. Berjaya ni atau tidak, di tangan Cik Saiful bersama dengan rakan-rakan kita di DPKL. Dia hanya responsible, tapi kita lah semua yang akan membawa sama ada dia berjaya ataupun tidak. Pengambilan balik ini merupakan langkah positif DPKL dalam memperkokohkan kemudahan untuk warga kerjanya. Ia bukan sahaja menyediakan tempat penginapan yang kondusif, tapi juga menjadi ruang istirahat dan latihan dalam suasana yang lebih santai dan inspiratif. Di sini juga saya dimaklumkan ada juga bilik-bilik untuk berkhusus. Nanti kita buatlah lawatan. Nanti kita punya tuan rumah, okey, kita bawa lah, kita tengok hotel dia, yang mana rumah rehat dia, boleh kita merawat sebentar lagi. Ini terletak di lokasi yang strategik, iaitu di Jalan Kuantan Kemaman. Rumah rehat ini menawarkan 60 unit bilik daripada pelbagai jenis, termasuk standard king, standard queen, standard triple serta family suite. Turut disediakan ialah kemudahan lengkap seperti dewan conference, ballroom, cafeteria dan pantai persendirian. Kita ada pantai persendirian tu, Datuk Seri Tentera Perempuan. Menjadikan lokasi ideal untuk penganjuran seminar, kursus maupun percutian keluarga. Hadirin yang dihormati, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada JPSN kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan cadangan nama rumah rehat DPKL ini yang berlangsung dari 15 hingga 30 Januari 2025. Pertandingan cadangan nama ini adalah pertandingan dalaman dalam DPKL sendiri. Inisiatif ini sangat saya alu-alukan kerana ia membuka ruang kepada penyertaan semua warga kerja DPKL dalam proses pembuat keputusan. Pendekatan seperti ini bukan sahaja menyemai rasa memiliki, malah mengukuhkan semangat kekitaan dan kolaborasi dalam kalangan warga DPKL. Cik Saiful pernah datang jumpa saya. Datuk Seri nak namakan apa rumah rehat baru kita ni? Datuk Seri boleh. Saya kata ada kuasa untuk menamakan. Saya kata apalah kuasa saya. Bila kuasa itu kita berikan pada warga DPKL untuk sama-sama menamakan. Oleh itu, adalah pertandingan ini diberi, dan pertandingan, bila ada bertanding adalah hadiah sikit kan. Ini adalah dia minta bila kita mendapatkan kolaborasi daripada warga DPKL, kita akan mendapat sense of belonging, sense of pride daripada warga DPKL. Saya boleh memberikan nama, tetapi ini adalah nama yang kita dipilih oleh warga DPKL. Tuan-tuan dan puan, kita dapat 1453 penyertaan. Tengok, 1453 penyertaan yang kita terima daripada warga DPKL sendiri. Satu nama telah pun dipilih secara rasmi oleh mesyuarat pengurusan tertinggi DPKL. Walaupun ini telah pun dibawa kepada saya shortlisted, saya menyatakan saya pun tak mau jugalah nak memilih. Bawalah kepada mesyuarat pengurusan tertinggi DPKL supaya ini menjadi satu keputusan bersama di peringkat tertinggi. Nama resmi ini akan saya umumkan sebentar lagi dalam sesi gimmick perasmian. Ini semua idea Cik Saiful lah buat agaknya ni. Ada gimmick perasmian. Saya pun tak tahu apa gimmick perasmian ni. Surprise. So untuk makluman, pemenang pertandingan ini akan menerima hadiah wang tunai RM500 serta penginapan 3 hari 2 malam di mana-mana rumah rehat di DPKL yang mereka pilih sendiri, termasuklah rumah rehat ini. So saya ucapkan tahniah pada mereka atau pada peserta yang telah pun berjaya, yang akan diumumkan ke media. Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam merealisasikan pembukaan rumah rehat di DPKL ini. Dari perancangan awal, kerja-kerja pengambil alihan, pengubahsuaian hinggalah kepada majlis bersejarah pada petang ini. Saya amat berharap agar rumah rehat ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin
oleh seluruh warga di PKL. Bukan saja sebagai tempat berehat, tetapi juga sebagai simbol penghargaan dan pengiktirafan atas segala usaha dan dedikasi yang telah dicurahkan selama ini. Dengan penuh takzim dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Rumah Rehat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Kuantan, Pahang, Darul Mambong. Mula begini sebab rasminya nama rumah rehat ini adalah Seri Suasana di PKL Mesra. Pada setiap angkat ucapan ini, maju dan makmur Kuala Lumpur, ibu kota bandaraya indah, dalam tangan bercahaya, maju negara berdaulat bangsa Kuala Lumpur, merancang, membina, membangun kota, meningkat produktiviti budaya kerja, setia berbakti keselesaan warga kota, kualiti perkhidmatan sentiasa dijaga. Biru putih mewarna, harmoni bersatu, semangat membara, garis bersilang, bunga melambang, keberanian bersambut tonggak warisan. Biru putih mewarna, harmoni bersatu, semangat membara, garis bersilang, bunga melambang, keberanian bersambut tonggak warisan.